Tahun 2025 ni kita boleh katakan ianya satu tahun yang agak teruk untuk Bursa Malaysia. Bukan sebab ekonomi Malaysia runtuh, tetapi sebab pelabur asing keluar besar-besaran daripada pasaran kita. Dalam tahun 2025 ini sahaja, lebih kurang 20 bilion ringgit Malaysia dana asing telah keluar, tertinggi sejak tahun 2020. Masa pasaran global seperti US, Eropah sampai ke Asia lain membuat rekod paras tertinggi, FBM KLCI, indeks kita hampir tidak bergerak. Hari ini pegangan pelabur asing dekat Bursa Malaysia tinggal sekitar 19% dan kita boleh katakan hampir sama dengan paras terendah sejarah iaitu pada tahun 2003 sebanyak 18.1%. Tetapi, menurut TA Securities, bila pegangan asing terlalu rendah, ia sebenarnya cipta satu ruang besar untuk kemasukan semula dana apabila selera risiko global kembali pulih. 2025 mungkin tahun yang sakit, tetapi 2026 berpotensi untuk jadi tahun pemulihan. Soalannya cuma satu, siapakah yang akan bersedia lebih awal dan ambil peluang ni? Nak belajar melabur saham? Boleh download e-book saham percuma di link bio.